HSB Hydro Shock Senang Berhad telah dipilih berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh jawatan kuasa di bawah Kementerian Komunikasi ketika itu dikenali sebagai KECOM. Justru dakwaan bahawa Hydro Shock Senang Berhad memperoleh pengurusan Menara Kuala Lumpur secara rundingan terus atau direct negotiation adalah tidak berasas dan berniat jahat. Begitu juga dakwaan bahawa Hydro Shock Senang Berhad memperoleh pegangan saham MKSB pada harga murah adalah tidak tepat. Selain membeli saham bernilai 37 juta, Menara Kuala Lumpur Sembat telah menanggung semua aset dan liability bernilai lebih 12 juta serta liability luar jangka timbang tara berjumlah 314 juta. Kami juga bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan berdasarkan laporan Value Management Lab atau VM Lab serta mengekalkan semua kaki tangan sedia ada untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun. Berdasarkan komitmen ini, konsesi diberikan untuk tempoh 30 tahun. Pihak kami terus mengendalikan operasi seperti biasa berdasarkan kedudukan sah kami sebagai pemilik konsesi. Pihak kerajaan dan LSHSM masih belum menyelesaikan pembayaran bagi semua kerugian dan liability luar jangka termasuk timbang tara 314 juta yang tidak berpunca daripada kesalahan kami tetapi tetap ditanggung akibat pemindahan pegangan saham tersebut. Kami kesal dengan tindakan pihak kerajaan yang berulang kali cuba menyita dan mengusir kami menggunakan agensi pengawasan seperti PRM dan DBKL. Terbaru, satu operasi berskala besar telah dilakukan pada lewat semalam yang melibatkan Kementerian Komunikasi, Pejabat Tanah Persekutuan, PDRM dan DBKL. Lebih menduka citakan, operasi ini turut disertai oleh CEO LSHSM, Khairil Fazal Osman bersama kaki tangan syarikat berkenaan. Kami turut menafikan bahawa Menara Kuala Lumpur ditutup bagi tujuan penyelenggaraan seperti dinyatakan dalam notis awam. Sebaliknya, ia merupakan penyitaan dan pengusiran paksa.